Hari ini kita nak belajar macam mana nak buat kanta dalam PDPC. Okay, first kita kena pergi kepada shape and line. Shape and line kat sini cikgu. 1, 2, 3, 4, 5. Shape and line. Cikgu kanta kan bulat kan? Kita ambil yang bulat ni lah. Okay. Kemudian kita colorkan dia. Nak permulaan ni kita nak senang, kita colorkan dia warna kuning lah. Okay. Tapi kanta macam ni tak elok. Kita nak kanta yang macam yang ada dia punya pemegang dia kan. So kita pergi kepada kita punya browser, kita type kanta animasi. Kalau cikgu pandai dengan ChatGPT, dengan macam mana cikgu boleh guna kat situ. Okay, kita tengok kat sini kanta mana yang cantik kita boleh ambil. Kita elok kanta pembesar. Okay, kita ambil yang ni lah, kanta ni. And then kita pergi balik kepada my viewport. And then kita nampak kat sini cikgu hujung ni, nama dia window tongkat, bentuk warna window, ada punya icon tu window. Cikgu tekan je, dia akan pergi kepada slide cikgu tadi lah. Bukan slide, cikgu punya browser yang cikgu buka. And then kat bawah ni ada 1, 2, 3, 4. Cikgu tekan dia screenshot. Cikgu ambil yang bentuk ni, bukan yang ni screenshot entire. Kita nak yang kita boleh select, tapi dalam bentuk peta. Kita tekan yang ni. Okay. Kita biarkan automatic dia akan masuk kat kita punya. And then kita nak buang dia punya background. Macam biasa cikgu klik dekat dia, pastikan cikgu select tu, klik dekat dia. Lepas tu cikgu pergi kepada remove color. So cikgu letak kat sini, cikgu remove. Okay, itu dah terlebih. So back, cikgu remove lah. Sikit ni. Tak boleh, back balik. Tunggu pangkah dan cikgu buat semula. Okay, dah. Oh, tak boleh. Oh, sorry, saya tekan pangkah tadi. Okay. Kemudian, right. So, dekat sini sebenarnya kita boleh crop image yang kita tak nak. Kat situ. And then kita boleh. Sorry, saya tekan pangkah. Patut tekan right. Okay. Dah. Okay. Sekarang kita nak guna yang ni. Kita boleh dah letak ni dalam ni. So, kita tarik. Kita adjust bagi dia. Kita adjust ni bagi sama lalu. Macam tu. Cikgu cari yang elok sikit lah nanti. Okay. Okay, kita tengok. Kita bagi besar sikit kan. Kita tak mau bagi nampak frame yang tak elok tu. And then, kita nak letak dia di depan. Bring forward. Okay, dah cantik. Kemudian kita nak groupkan yang orange ni dengan kanta ni. Kita buat macam ni lah. Kita lari pula. Sekejap. Okay, cikgu group dia. Macam tu. Cikgu group. Okay, sekarang dia tak boleh lari lah. Okay, ni yang pertama lah. Okay, yang kedua. Kita nak buat macam mana dia nak kanta. First kita ambil yang petak ni. Yang petak ni sebab saya nak tak tulisan. Jadi petak ni dia akan jadi macam penutup lah. Jadi saya tutup dengan hitam. Lepas tu saya ambil yang tulisan ni, saya tulis dah. So saya akan letak kat sini, jadi hilang lah tulisan tu. Lepas tu nanti saya akan masukkan kanta dia kan. Cuma sebelum kita nak buat, kita kena test dulu dengan kanta kita ni. Kita pergi balik pada select tool yang ni. Kita tarik kanta kita. Okay, sekarang kanta kita tak jadi. So kita klik kat kanta kita. Kita pergi kepada objek ia daripada hujung ni 1, 2, 3. Objek dia kita bring front. Okay, sekarang dia dah hilang sekali dengan tulisan kan. Sekarang saya nak bawa tulisan ni saja ke depan. Okay, saya bawa, saya klik ni, saya pakai yang bring to front, maksudnya paling atas sekali. Jadi kalau saya bawa yang ni, nampak dia jadi. Okay, saya letak kat sini.
Jadi cikgu bolehlah suruh budak bawakan ni. Okey, pergikan ni tengok kanta apa yang keluar. Okey, kedah. Kedah. Kan? Kalau cikgu nak buat yang lain, cikgu boleh copy yang ni. Cikgu paste. Lepas tu tulisan pun sama. Cikgu tulis balik. Contoh Selangor. Cikgu letak kat sini. Lepas tu kita try benda yang sama. Pastikan sebelum cikgu nak tarik dia punya, lepas daripada tag ni, sebelum cikgu nak tarik apa-apa image atau apa objek, cikgu kena pergi pada select tool. Okay. Nampak dia tak ni kan? So kita nak naikkan dia, kita tekan object layer, bring to back. Tapi masalahnya tulisan kita masih kat belakang. Betul tak? Jadi kita nak bagi tulisan kita paling depan, object layer, bring front. Okay, jadi kita nampak. Okay. Sekarang kita boleh letak. Okay, jadi siap lah. So cikgu boleh buat ni persamaan matematik, cikgu boleh buat perumpamaan, macam-macam cikgu boleh buat. Nanti cikgu bagi cantik lah dia punya background belakang ni. Itu saja perkongsian saya. Terima kasih.